Papa Bomo ada masalah ke? Halo. Nak give ke? Salim, sihat kan Salim? Mana brother? Ada mana? Saya Berjaya Times Square lah. Semua Salim, mesti tahu tempat saya, bro. Salim Abdul Rahman ni kita Tajudin kawan lama ni dia cerita Datuk Seri tu tak ada pun, tak pernah pun dapat Datuk Seri. Saya tak pernah kata saya Datuk Seri. Kalau you ada putih, you hebat, Dia kata you dulu tak kaya pun, tiba-tiba Okey. jadi kaya ni. Kaya tu Allah bagi, bro. Tak ada masalah. Buka kamera, bro. Bukalah kamera. Saya nak bagi gift kat you. Buka kamera. Buka kamera dulu. Apa you, bro? Ada masalah ke, bro, you? Mana ada Bro. masalah, kita sembang-sembang saja. Itulah, bro. Relax. Bro, Boleh saya relax. Tak ada masalah, bang. Tak ada masalah. Okey. Kita tak ada masalah. Mana tahu dalam di sini Allah Maha Kaya. Surah Ya. Kalau sebut Allah Maha Kaya, mari kita sama-sama mengucap dulu. InsyaAllah. Okey. Tak ada masalah. Kalau saya kata saya Datuk Seri, buktikan. Itu ya penyusahan tu saja. Pernahkah saya sebut saya? Lalu saya cakap saya Datuk Seri. saya cakap saya Salim bin Abdul Rahman. You relax, Kau mengaku kau Datuk Seri. Gambar birthday tu, birthday party tu, Datuk Seri Salim Abdul Rahman. Macam mana Saya tu? sebut ataupun orang sebut. You dengar di mana, bro? You dengar di mana daripada mulut saya, kan, bro? Jangan main-main saling kokang. Hanya aku ingat kang. Kalau nak cakap bahasa elok, aku cakap bahasa elok. Kalau nak cakap bahasa aku ajar, aku lebih kuat ni. Hampir mampu lah. Hampir mampu. Nak sembang elok-elok. Salim. Hak ni di bawah telapak kaki ku lah, bro. Salim. Hina Allah, boleh hina Nabi Muhammad. Salim. Apa? Tak mana Islam? Salim. Dengar dulu keberitahu. Salim kongkang. Hang tak payah suruh orang tag nama Allah. Hang bukan tahu baca. Orang puji nama Allah, nak marah tak mana? Tak mana nak marah? Islam di mana? Salim. Bro, you macam mau cari pasal ni, bro. Relax lah, bro. Apa nak takut Salim. saya cakap dengan dia, bro? Salim, kau tak kenal aku siapa, Salim. Hang mampu free kepala gangster kan? Kepala Datuk gangster pun. Aku dah kata tak kenal lah. aku. Hampir mampu. Hampir mampu. Aku tak kira lah. Berapa kali aku cabar, Kang? Hampir mampu. Bro, relax bro. Saya dengan keadaan ada, bang. Saya, bang. Okay. Baik. Bro, you naik saya punya room. Okey, relax. Saya cakap baik-baik dengan you. You jangan naik tinggi suara macam tu. Okey, bro. Saya masuk dengan keadaan baik. Datuk Seri. Apabila... Okey. You senyap sikit. 1 second. Okey. Bro, saya mana ada kata saya Datuk Seri. Ucapan daripada mulut saya tak. Tiba-tiba orang tulis dia kata saya. Menyatakan bagaimana tu. Bro, semua dia kata saya panggil orang pikat dia. Upah untuk nak settle dia. Mana bukti semua? Tan Sri Winston Tan bagi dekat saya. Saya duduk penthouse. Mana buktinya semua? Apa asyik fitnah ya? Bro. Kan saya bukan nak maki. Kalau yang ni Allah kata silaturahim lah. Dah habis dah? Ya cakap lah. Dah habis dah? Diam. Mute. Dia cakap sudah lah. Sekarang ni Salim Abdul Rahman, bila bangkitkan kau duduk dekat Berjaya Times Square tu, kau rumah tu apa kau sewa? Rumah tu kau sewa ke? Berapa sewa kau bayar sebulan ni? Bagi tahu lah. Kau cakap kau bukan Datuk Seri. Kau pakai nama pun DS. Okey, kau bagi tahu DS apa maksud dia apa tu? DS Sultan Pemula. Jangan mute-kan dia. Nanti takut dia tak reti nak buka. Jangan mute-kan dia. Dia tak reti nak buka ke takut nanti ada moderator termute pula. Sorry Kita bagi ruang Salim Abdul Rahman jawab. DS apa maksud DS tu? Okey, Berjaya Times Square duduk rumah kat situ. Okey, berapa sewa sebulan? tak reti buka dah. Aduh, itulah korang jangan duk mute dia. Siapa yang mute dia tadi? 5 juta rumah kau. Dari mana kau dapat duit? Kau kerja apa? Jawablah soalan aku. Aku tanya, jawab dulu yang ni. Soalan aku sewa. Tak perlu hang tahu. Rumah hang 5 juta. Tak mana cari duit yang bayar. Okey, jap. Hang sewa dekat Berjaya Times Square. Okey, berapa sewa sebulan? Dah, aku nak tanya hang 5 juta duit. Tak mana dapat hang itu. Tak pernah kerja. 5 juta kepala otak hang. Rumah aku 5 juta. Kepala otak hang. Kau ya.
Bro, janganlah Aku macam tu. duduk rumah teres lah. Rumah 5 juta apa je. jangan aku tak tahu lah. Tak payah sembang dry lah ni. Dah, Tak payah rumah 5 sembang juta. janggut yang nampak lebih. Dah, kau sekarang ni. Bila hang tak boleh jawab rumah hang 5 juta, mana rumah Masalah hang memang flat? aku duduk rumah 5 juta ni rumah teres lagi. Ni hang boleh cerita kat sini, hang pemurung kat depa tak apalah. Bro, Rumah faham bro. Aku bukan nak cari gaduh dengan bro, tapi tak habis-habis dengan aku. Salim, Pasal apa? Salim, lepas ni hang tunggu aku nak buka kes nibung tebal. Hampir buat lah apa nak buat. Telur hang nak Hang nibung tebal, hang backup apa? Orang tu dah pergi bunuh orang, hang pergi backup Tak betul Astagfirullahalazim. Wah. Apa hang Bro, siapa? bro. Hang Ay, kalau nibung anak tebal kat jantan Jawi ni, tu. dengar Restoran semua, kat dengar Jawi dengar tu. ni. Restoran Nibung kat tebal Jawi tu tu. aku tak Jangan tahu apa lupa tu. cerita. Kalau hang ada telur, hang jantan hang buat. Aku cabar. Bro, jangan main telur-telur sini, bro. Nah, betul you main telur-telur. relax lah. Takkan dia beritahu sakit bunuh aku pernah pergi tolong orang. Hang ku Ya, cabar. tapi janganlah main telur-telur. Tak baik. Ini tak raja baik. fitnah. Raja fitnah lah dia ni. Hidup dengan fitnah. Fitnah. Aku tak kisahlah kalau sahabat aku pun nak buruk kat aku. Siapa saja dipersilakan kalau benda bukti betul. Engkau, Papa Bomo. Abang Salim. You Abang relax lah Salim. Papa Bomo. Abang Aku Salim. boleh naik ruangan. Ya bang. Bang, saya kawan dengan abang lama tapi saya pernah bincang dengan Papa Gomo ni. Papa Gomo ada. Abang boleh tanya dekat Papa Gomo apa yang Abang tak saya ada cerita. apa abang. Abang tak ada apa. Tak, Kita bang. ni. Bukan. Abang tak ada apa. Abang, saya respect abang. Kita kawan lama. Kita bisa makan nasi duduk lepak rumah abang. Kita mesra InsyaAllah. lawak. Saya tak pernah. Saya yang clear tanya, bang. ni Saya kalau nasi- nada orang slow, saya slow bang. Betul ya bang? Abang, Abang, Ya. Lepas saya jumpa abang, pagi tu saya jumpa Papa Gomo, saya jumpa Sir Azri dekat Pelita Nasi Kandang. Amin, Apa amin. yang saya cerita kat dia, saya kata Salim tu kawan lama saya, kalau boleh janganlah serang peribadi sangat. Abang Allah. tanya dekat Papa Gomo, adakah saya cakap kat dia Tak, tak ni ada? bukan okey, tak apa. Terima kasih. Ni balik buntak saya bunuh siapa? Kes apa yang aku settle sebab tu dipersilakan aku cabar sekali lagi. Aku cabar Abang, sekali kita- lagi. Bang, abang Ya. kita anak Pulau Pinang, saya bangga dengan kerja abang duk buat, duk sedekah Amin, sana amin, sedekah amin. sini. Tapi abang janganlah jaga cyber trooper PH tu duk Tak ada bagi abang. tu. Saya ruangan macam ni pasal sedekah ni bang. Saya pergi ruangan mana pun saya bagi. Saya bukan tahu baca, saya pun tahu huruf. Saya akui, tapi saya masuk pas saya bagi masuk mana pun saya bagi. Saya tak tahu depa. Lepas tu maki babi kata. Tak apa, sudah rezeki ya bang. Saya pun dengan Bomo ni bukan nak maki dia hari-hari apa ada dapat apa. Tapi Dah, Papa selalu Gomo duk serang ni- saya tak sonok lah. Betul tak? Tapi betul Papa Gomo saya tahu hati dia bang. Dia pun sama-sama kami dalam UMNO lama. InsyaAllah. Dia hati dia bagus, tapi dia jumpa abang, tapi saya respect abang apa tahu bang. Hari tu di Saloma abang turun, abang pun tak duguk dia apa tang situ, saya respect abang. Tak ada timbulkan masalah. Apa bang, tempat niaga saya bang. Tak apalah saya nak sebab musuh itu- semua kan. sebab Tak hari apa tu bang. program Dia, tu, saya macam ni program- saja bang. Okey Ya. abang macam ni ya. Saya macam ni, dia terpulang dia nak buat apa. Dia serang, saya serang. Dia relax, saya relax. Tak ada masalah bagi hidup kita orang Islam abang. Betul tak? Saya Kalau yakin nak kata you Saya belum kalau- saya tak syok lah. Betul tak? Bro memang betul-betul pemurah. Cuma kenapa bro tak mai bagi dekat saya? Apa? Kat orang lain bro boleh bagi, tapi saya satu kali pun bro tak nak bagi. Bro memang tak suka dengan saya ke? Saya tak tahu abang yang cakap ni pun saya tak tahu siapa. Oh, tak kenal lah, tak kenal ada lah. nak bagi ni ya. Relax. Pasal sedekah ni Cuma abang tak payah Ya, tak ya, payah ya. saya gurau Cuma Okey, abang okey. kira memang suka bersedekah Maksudnya sejak bila abang suka, saya tengok macam Daripada bagi umur saya penggali 22 tahun, kubur. you tanya orang kampung Melayu ni. Daripada umur saya 22 tahun. bang, soalan tu saya jawab bang. Abang, soalan tu bagi saya jawab. Okey, Abang Tajudin tolong jawab. Okey, jom. Okey, saya jawab seminit. Saya Okey. kenal Datuk Seri Salim ni semenjak saya jual mi goreng kat Comnam. Abang Salim tahu kan Comnam, Abang Salim? Biasalah tembalik pak Okey. nak hantu. Okey. Jadi yang kata pasal bab sedekah ni saya tahu. Sebab apa? Abang Salim ni dulu dia seronok dengan budak-budak apa duk main di bawah apa semua, dia walaupun dia duduk dalam keadaan yang ekonomi yang tak baik pun, tapi dia rajin sedekah. Itu saya nampak depan mata lila. Maksudnya daripada dulu lah waktu lepak-lepak pun abang bro pun memang suka sedekah lah. Okey lah, Kalau saya umur cakap 22 sendiri. tu lebih kurang Tak apa bro, tahun. saya cakap sendiri bro. Terus, Okey, okey. saya cakap sendiri.
Sedekah ni daripada umur saya 22 tahun sampailah saya sanggup boleh pinjam kat orang duit nak bagi orang makan hidup saya. Apabila kesenangan sikit umur saya 30, saya berhijrah. Allah bagi rezeki kat saya. Bersedekah. Sampailah ke umur saya 40, kira saya dapat rezeki. Allah bagi saya sehingga hari ni saya boleh bawa orang pergi umrah semua milik Allah, abang. Duit tu bukan duit kita. Duit Allah, betul tak? Kalau Maksudnya, saya kalau ada kita terlibat, lagi banyak sedekah, lagi dapat kalau banyak lah, saya ada terlibat apa-apa dengan Dada, dipersilakan polis chat tak ada. Tak ada lah Bukan, Maksudnya, saya hanya satu ya bang, saya nak cakap. Saya tak erti nak musuh. Start dengan Papa Bomo ni, bila berperang dengan saya berperang tak henti. Tak ada saya nak beli orang, nak bayar upah itu, nak bayar. Tanya kat ni, dekat apa, nama apa, kita my brother ni, daripada Penang pun. Ada saya kata, saya nak bayar dekat dia, hentam Papa Bomo. Tak ada hidup saya macam tu. Dia pun saya tak tolong juga dalam keadaan susah baru-baru ni. Tapi itu semua bukan hak saya, hak dia. Arwah bro, arwah kan bro? Kan bro? Minta Betul. saya tolong, tak ada masalah yang tu semua. Sebab dia orang baik. Bro Tajuddin, saya minta Bro Salim jawab saya faham, saya nampak Bro memang suka sedekah. Cuma saya nak tahu sejak bila suka bantu orang yang penggali kubur, hantar ke umrah. Sejak bila orang kata start sedekah saja? Saya start pada Selangor baru ni, dan satu Barulah Malaysia saya akan bawa penggali kubur tu. 23, 20, 24. Dah baru ni 24 ya. 24 ada hantar 4 orang daripada Selangor. Saya pun tak kenal, cuma bayar tiket suruh dia orang pergi. Dan Random sekarang lah, dari hati saya buka pula untuk satu Malaysia. Apa ada dengan duit? Kita kalau meninggal ya. Satu Duit tu Malaysia, takkan apa salahnya? Kan? Kalau Kita kita seorang hantar tu pergi. lebih kurang 20 berapa kalau seorang? Saya tak pernah pergi umrah. Saya tak berapa nak ni sangat. Nak pergi saya hantar. Duit halal Saya ni tak kita beli yang halal. Tak payah. Bukan Okey, bukan Kak. saya kata nak pergi. Saya cuma nak tanya. Dan lebih kurang 20 15 kalau pergi umrah hari ni. 9. Oh 9. Banyak orang bersedekah. Saya nak itu ya. Saya pun bukan nak perang dengan orang bro. Saya pun tak reti lah nak perang dengan orang. Tapi walau macam mana pun Papa Bomo, apa yang kamu cakap saya bersedia menunggu. Ya, dan saya tidak ingat nak berperang dengan siapa. Saya tak pernah, cuba tanya brother saya. Okey, saya tak pernah bergaduh dengan siapa dalam hidup saya, tak pernah. Dengan Papa Bomo yang saya start bergaduh. Tapi tak tahulah, kan akan datang ni kita tak tahu, jadi fikir-fikirkan itu saja bang. Saya sebab nak pergi kerja sekejap. Nanti ya bro, saya nak pergi kerja sekejap. Cucu saya Lebih nak mulia bawa. kalau bersedekah. Dalam masa sedekah, pertahankan ulama'. Jangan mengaibkan ulama'. InsyaAllah bang. Sebab tu yang Sedekah saya ni lebih tanya. mulia. Ni saya bagi tahu Bersedekah InsyaAllah, saya sokong. insyaAllah. Tapi lebih mulia kalau bersedekah sambil itu mempertahankan ulama'. Bukan kita menghina ulama'. InsyaAllah. Itu je. Sebab Kalau nak sebab itu berkah saya dunia kata, akhirat, pertahankan ulama'. Itu je saya bagi tahu. Amin. Saya Amin, tak nak Bapak. gift. Saya tak nak apa. Saya ada maruah, ada prinsip. Maruah saya bukan diboleh beli dengan gift. Siapa Cuma ni? saya Jebat? pesan, Jebat? nak bersedekah. Ni siapa Ulama' ni? tetap ulama'. Siapa Siapa ni? maki ulama' aku tentang. Siapa ulama' tu Tuan Guru Ajadi. Ini aku InsyaAllah. cakap. Saya nak tanya ni siapa yang cakap ni? Tuan Guru Ajadi, aku tak kira menteri. Kejaplah, jangan. Memang Janganlah. aku maki. Apa saya nak tanya siapa yang cakap ni. Saya bukan tahu. Gagak pun bisa dapat pergi dengan saya. Tapi tak pernah saya Ya, rasuk betul. apa-apa Itu kan dulu. Gak? Tak pernah saya Itu rasuk dulu, apa. betul. Saya Ya, tak saya tanya nafikan. pernah Itu saya dulu. rasuk tak apa-apa Gak? Itu Gak. dulu. Saya tanya awak, Itu pernah dulu. saya rasuk tak Semasa apa-apa? saya dalam perpaduan, saya Ya, ya. masa tu saya menghina ulama'. Tapi hari ni saya mempertahankan ulama'. Ya, Ada Alhamdulillah. keyboard, Ya Allah saya Tuhanku. boleh pertahankan ulama'. Alhamdulillah. Itu je saya bagi tahu. Nanti bagi saya Kalau cakap nak pula. berkah, pertahankan Nantilah ulama'. bagi saya cakap pula. Alhamdulillah, kalau dulu hina ulama', hari ni kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ulama' itu harus memikir Allah yang pertama. Amin. Terima kasih. Salim, kau tak okey. kenal aku siapa Salim. Kau tunggu Salim, kita perang Salim Aku tak bagi heran. kau bertobat Ulama' dalam Malaysia salah seorang Tuan Guru Papa Haji Bomo, Adi. ini Ini saya lama bagi tahu. kau ingat Abang Turmadi Kau ingat Abang. kau main Aku tak heran nang Kau siapa. ingat kau siapa Ni aku lapar. Aku tengok dia cabar Salim aku. kongkang, penipu, skamer. Aku nak cerita kat tafsir supplier nasi ayam kunyit kepada non. Kau tunggu kau tunggu. Kau ingat kau siapa Kasar dia macam mana? Hang toke dah besar, toke biak, toke ketung, toke segala-gala toke. Salim Hang tak payah cerita panjang lah dekat aku. Hang tak payah sembang lah hang siapa. Hang main kepala
tak kenal aku siapa, Mafia Salim. abang bertairan lah. Aku Asyik. tunggu bila-bila masalah. Nyawa aku tangan Allah, bukan tangan Allah, bro. Belum kenal Mama Pinen. Ni aku tak kira lah Mamak Pinen ke apa ke. Aku baik. tahu bagi Bila aku baik. bagi tu Dia satu. bagi tahu kat aku. Nak bersedekah tapi jangan menghina ulama. Itu je aku minta. Jangan Kalau Salim kau kau nak supplier nasi jangan ayam menghina lah. ulama. Bangsa-bangsa kau semua mengaku ni kau. Engkau dengar Bawa apa naik dah? bilik Salim tu bagi tahu penakut kau sembang kencang, suruh bersumpah pun kau tak nak bersumpah, takut. Buat kita bukan-bukan, hina Tuan Guru Haji Hadi, hina Tuan Mahathir. Kau ingat kau siapa? Tapi yang kata apa ni? Hang kata Mahathir apa? Hang kata apa kat Mahathir? Hang kata Mahathir apa? Hang kata Mahathir apa? Maha Fir'aun, Maha Yahudi, Konon jangan mengaku mati lagi. Konon Datuk Seri. Tapi mampu lah dengan Datuk orang Seri lain yang pun sembang. scammer. Aku turun hang ni tunggu bukan lah. kerana aku takut. Aku Kau ada kerja. lah. Bewak kabur. Aku tak nak. Engkau siapa weh? Engkau siapa? Engkau siapa? Kau habis nak suruh aku takut kang. Hang kata siapa? apa? Salim, hang tak kenal aku siapa? Kepala butuh. Aku tak tak kenal takut aku. kang. Hang tak kenal aku Bukan siapa, khabar Salim. berapa Hang kali tak dah. kenal aku siapa. Mampu lah. Kepala kanser pun bro. Bodoh. Babi hutan. Ni hang koyak lah. Hang cakap dalam ni. Hang Pasal tak kenal aku siapa, Salim. Hang tak kenal aku siapa. Aceh Hang tak Pangkal tahu aku buka siapa. Ruang Yanang. Ruang Yanang mana? Hang penipu 80,000 orang. Scammer semua. Kau tengok ni ribu Salim. Weh, hang tak kenal aku siapa, Salim. Kau tengok give aku lagi banyak pada kau, Salim. Weh, kau tengok give aku lagi banyak pada kau, Salim. Kenapa? Aku tak heran lah. Pasal game ni aku tak heran lah. Game ni aku bagi kat orang kan cerita pasal game macam budak-budak. Sendiri pun kau tengok give aku lagi banyak lah, Salim. Kau tak Ya kenal aku Allah, siapa, hang Salim. cerita pasal game kan. Tak payah cerita pasal game lah bodoh. Nampak clear-clear hang bodoh tak ni. Okay, brother. Terima kasih. Gua nak bawa cucu gua, brother. Okay? Cucu Nak apa? layan Kau tak kahwin cerita lagi. Kau tak kahwin. Kau cerita apa cucu Aku nak kau? tahu hang siapa Kahwin pun kepala tidak. putus. Hadi, apa? Hang kahwin pun tidak ada hutan. cucu mana? Hang cakap Tak, apa? bagi Lari, hutan. lari, Okey, lari. Pak. Lari lah tu. Takut lah tu. Tolong. Aduh. Okey, Abang Din. Dah tak